Saya makan nasi goreng kerabu kat kedai sedap lah. Rasa tak puas makan nasi ni. Jadi saya carilah resepi dekat TikTok. Okey, jom teman saya buat nasi goreng kerabu. Mula-mula panaskan minyak dulu. Bila dah panas, masukkan bawang merah, bawang putih dan lada merah besar. Kacau sebati, tumis sampai bawang tu layu. Masukkan daun lima purut dan serai. Kacau biar sebati. Masukkan belacang bakar dan cube pati ikan bilis. Hancurkan dulu baru masuk dalam kuali. Kacau biar sebati, lepas tu tumis sampai naik bau. Masukkan ayam. Kacau biar sebati biar ayam tu masuk separuh. Masukkan sos tiram, kicap sotong Thai, kicap golden mountain Thai. Jangan letak banyak, dia masing. Kalau tak ada, letak jadah. Tapi rasa dia lain lah sikit. Sedikit jus limau nipis dan gula. Kalau tak cukup rasa, nanti saya bubuh ngelah. Kacau biar sebati biar ia pecah minyak sikit. Masukkan nasi. Dimolek nasi semalam last kali masukkan kacang buci dan bunga katil. Kalau tak ada kacang buci, letaklah kacang panjang. Saya tak boleh nak makan sebab kembur perut lah makan kacang panjang. Biar tahu lah. Kacau biar sebati. Bagi betul-betul sebati dah. Kalau ada berketul, teka-teka lah. Bila dah sebati, tutup penutup kuali. Bagi nasi tu kering sikit. Jangan kering sangat. Just nice je. Susah nak oyak. Kena try error lah. Kalau kering just nice, okey. Dah siap. Kalau tak cukup rasa, bubuh lah. Cak golden mountain untuk bagi rasa masin sikit. Okey, dan nasi goreng kerabu. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.